Rugi ke Kazakhstan kalau tak singgah ke 5 tempat ni. Sebenarnya dekat Almaty je. Favourite aku nombor 4. First kali Shimbulak. Ini port paling famous untuk main salji. Kat sini kita boleh naik cable car and ski lift. Kedua, Karen Canyon. Feeling dia macam dekat Grand Canyon USA. Siap boleh naik safari truck lagi. Ketiga, Okeldi Gorge. Mandi hot spring kemudian terjun sungai yang dingin. Inilah rahsia awet muda orang Kazakhstan. Keempat, Kolse Lake. Tasik paling famous di Almaty. View macam dekat Switzerland. Kat sini boleh pakai baju tradisional and naik kuda. Kelima, Oy Karagai. Kat sini ada ski resort dan banyak aktiviti. Datang sini wajib try Alpine Coaster dia. Memang best. Kazakhstan memang best. Ada banyak lagi aktiviti yang korang boleh explore yang tak sempat nak cerita semua dekat sini. Bergantung kepada bila anda pergi. Time aku pergi ni time autumn. Jadi memang lagi banyak aktiviti yang korang boleh buat. Korang boleh ada pengalaman salji, ada view yang cantik, boleh memancing dan makanannya pun sangat rare. Jadi kalau korang nak pergi ke Kazakhstan, boleh tulis nak sekarang.